Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, ini rakaman untuk market semasa. Untuk anda, siapa yang tengok video ni, market tak bergerak. Ni kita bila open ni ada gap. Bila situasi gap ni kita target di gap ke bawah bagi entry, tak ada. Dia terus fly. Tapi tak ada masalah. Situasi tu kita tengok market. Open market tu macam mana? Bila market tu ada gap, ada dua tendensi. Dia boleh retest kat gap tu untuk entry, untuk kita fokus pada continuation, maksudnya bigger time frame untuk masih buat kenaikan. Tapi bila situasi apa yang kita analisis tak tepat, salah satu contoh kita target kalau kita nak sell kat sini dia terus gap. Sebab tu kita tengok open dia macam mana. Bukan kata kita nampak zone kita terus masuk sell ataupun buy, disebabkan satu analisis ni adalah market sebelum ni adalah market semasa. Dia boleh je break, sebab market semasa ni kita tak tahu. Cuma kita berpandu pada zone-zone SE ataupun resistance mana yang kita nampak di lower time frame. Untuk retestment kita mencari buy position dan tak dinafikan kita target goal akan buat kenaikan lagi. Okey, ni untuk analisis pagi ni. Kita tengok market semasa apa yang terjadi pada pagi ni. Okey, first kali kita target dekat zone ni untuk sell, tapi open price dia gap. So jangan buat tindakan apa. Dan kita nampak dia pun terus break B-band ni. Nampak daripada sell terus jadi buy. Disebabkan bigger time frame masih lagi buat kenaikan. So dekat sini disappoint kita untuk mencari, kita nak tengok zone ni dia respect atau tak. Ni kita tunggu. Kebiasaannya dekat zone ni kita akan tunggu dulu. Tunggu tengok dia break atau tak. Maksudnya dia nak buat all time high lagi ataupun dia ada retestment. Saya kalau peribadi macam ni, saya tunggu saja. Ni dia test kali pertama, kedua, ni ketiga. Kita nak tengok retest dia. Tapi kalau situasi macam ni, mungkin ada entry dekat zone ni nanti. Dekat zone gap ni. So hampa boleh ready dekat area 26 ataupun 29 untuk buy position. Chances dia nak jadi setup OC buy ni ada. Bukan tak ada. Daripada setup OC sell ni paling, dan dia akan break ni. Dia akan break yang mana? Dia akan break harga sebelum ni. Maksudnya daripada kita nampak sampai sini dekat H4 ni, bila kita nampak yang paling low mana? Yang ini kan. So dekat sini apa planning kita? Kita tunggu saja dia break dulu. Okey, bila jadi situasi ni kita akan fokus pada market semasa mengatakan untuk kenaikan. So kita akan cari setup untuk kenaikan. Maksudnya kita dah marking zone ni. So apa planning kita? Yang pertama, planning kita just buka M30. Okay, dia ada dua zone subjektif, M30 dan yang kita nampak dekat dalam zone touch ni untuk mencari buy position. Okay, saya buat warna biru saja hampa senang. So the second zone dekat bawah ni. So kalau hampa nak Skyping, boleh nanti kita curi dekat sini untuk buy position. Tak payah TP jauh. Risk kita daripada sini masuk zone 4, area 46, kita TP balik ke area 56. Kita target dalam 100 pip tapi 70 pip set BE. Ni salah satu contoh lah kalau kita ikut market semasa. Semasa mengatakan buy, kita fokus pada buy. Semasa mengatakan sell, kita fokus pada sell. Contoh kalau dia terus naik je, biarkan. Jangan kejar market tu. Ataupun kalau hampa nak scalping, kalau nak ambil risk, boleh ambil dekat M5. Salah satu contoh. Ni untuk scalping kita tunggu dia test balik kat sini. Ada dua zone yang kita nampak, ataupun kita tunggu dia test dekat sini untuk mencari buy position. So ni lah market semasa bila jadi situasi. Kita analisis, kita target dia pullback dulu, tapi bila market open dia terus fly.
So dekat sini kita boleh ambil risk kita dekat sini untuk buy position, dan kita nampak dia dah breakout zone ni. Yang terbaik tunggu saja dekat area 4649 ni untuk buy position. Okey, ini untuk peg gold. Saya nak belanja sikit lah sebab saya tengah fokus pada swing entry, satu counter ni ETH USD, sebab dia berada di angka buy. Ini saya tengah buy sebenarnya. Saya dah buy dekat area 15 sebab ni angka buy 15. Siapa yang pakai emo angka, rajin-rajin lah nak mencari. Saya tak sempat nak kongsi, tapi saya target kalau dia lepas 16 dia boleh pergi 19 tau. Ni sedap ni untuk swing sebab dia dah sideway yang panjang. Kemungkinan ada satu new high dia akan nak cari. Maksudnya kalau hangpa nak hold position berpandu pada capital yang sesuai, berpandu pada lot yang sesuai untuk hold position. Target saya 4000 balik. So dekat sini saya tengok dekat monthly. Okay. Dia dekat monthly ni dia dah berapa kali reject dekat area 4000 dan dia dah mencari angka 1. Ni simple lah kalau siapa yang pakai emu angka Tapi risk untuk emu angka ni besar tau sebenarnya. Mencari angka 1 dia boleh test sampai 11 ataupun 10 ataupun dia shadow dekat area 9 area. Tapi TP dia agak jauh. TP dia agak jauh. Untuk ETH USD ni mana-mana broker boleh pakai sebab dia tak berapa besar macam BTC. So dekat sini kalau hangpa nak TP balik boleh ambil dekat area 4. Saya target dia akan naik bila tak tahu, tapi saya target dia akan pergi 4. Kalau dia pecah 4 dia akan pergi 9. Ini highest dia. Dia akan respect 5-6 dulu baru dia pergi 9. So dekat sini boleh, kalau siapa nak simpan boleh simpan lah. Maksudnya masuk loss size sesuai. Macam 16 ni hangpa nak masuk boleh, tapi pastikan 15 pun pasang, 155 pun pasang untuk PO. Tak ada masuk satu contoh, masuk je lot size yang sesuai 01 ataupun tukar saja pada account sen ABS. Boleh masuk 10 sen walaupun account $12 boleh, tapi hold. Kalau boleh hold dan TP balik dekat area 4. Nanti hangpa pandai lah. Sekejap lagi kalau dia dah break jadi saya tak usi buy ni contoh dekat H4 ni. Ni saya ajar macam mana hangpa nak swing, tapi dia bukan on time terus untung kita take risk juga sebenarnya. Yang ni saya dah buy daripada 15 ni. 15 nanti saya dah kongsi dekat sahabat-sahabat yang tadi yang break, yang trade ni Bitcoin. So dekat sini saya nampak ETH ni yang cantik lah bagi saya peribadi. Dia bukan short term untuk income, long term untuk income. So ni saya kongsi dekat public. Kalau hangpa nak boleh, tak ada masalah. Pastikan nampaknya dia dah sideway panjang tau. Ni ada tendensi dia nak buat satu pergerakan yang kuat. Subjektif antara dia pi atas atau bawah. Kalau dia pi bawah saya akan tambah lagi layer. Maksudnya yang high floating saya biarkan floating, saya akan cari sampai area 11. Tapi kalau dia respect 1516 ni dan saya tunggu dia break 19, maksudnya 1900 dia break ke 2000 19 tu saya akan tambah buy position. Okay, kita jumpa next video. Thank you yang support, thank you yang like. Ingat satu je, bila ada entry mesti ada SL. Thank you yang masih join membership. Kita jumpa next video. Selamat pagi semua.